Saudara, pemergian tokoh media dan aktivis masyarakat yang disegani almarhum Ahmad Tani Ahmad diiringi luahan penghargaan dan pengiktirafan daripada pelbagai pihak. Khususnya jasa besar beliau dalam dunia penyiaran Melayu serta pendidikan dan pembangunan masyarakat Melayu Islam di Singapura. Almarhum yang pernah bertugas sebagai Ketua Editor Berita dan Ehwal Semasa Melayu semasa di Caldecott menghembuskan nafas terakhir semalam pada usia 86 tahun. Encik Ahmad Tani dikenang sebagai seorang pemimpin berjiwa besar, tokoh dalam dunia penyiaran Melayu serta pejuang pembangunan masyarakat. Ketua Editor Unit Berita dan Ehwal Semasa Melayu Mediacorp MNCA Sujadi Siswo turut mengenang jasa besar Allahyarham yang membuka laluan awal kepadanya sebagai seorang wartawan serta mendorong perjalanan kerjaya beliau. Sumbangan almarhum turut melangkaui bidang media. Beliau pernah aktif dalam pelbagai badan masyarakat seperti LBKM, Majlis Pusat, Mendaki dan 4PM memperjuangkan pendidikan serta pembangunan belia Melayu Islam. Pemergian almarhum Ahmad Tani Ahmad turut menyentuh hati ramai tokoh dan pemimpin masyarakat yang pernah bekerja rapat dengan beliau. Antaranya mantan Menteri Negara Kanan Zainul Abidin Rashid dan mantan Setiausaha Parlimen Kanan Yatiman Yusof yang menyifatkan almarhum sebagai tokoh yang berjuang secara senyap tetapi cukup berkesan di belakang tabir. Jenazah almarhum selamat dikebumikan siang tadi.